Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ini slot ataupun session yang last dalam redha. Bunda yakin ke ada yang awak tahu kenal Bunda atau tak kenal Bunda lagi? Dan yang sedang menonton ni first time tu, alah, Prof senang lah, positif. Prof orang positif. Prof ada semua. Senanglah kalau nak cakap senang positif. Tapi tahu tak you all, Bunda juga telah mengalami peristiwa sedih yang perlukan redha yang sangat tinggi. Subhanallah. Bunda cerita ya. Pada tahun 2000, pada hari Ahad petang, pada pukul 4 petang, Bunda telah keluar ke rumah bersama anak Bunda, 2 orang, ada anak lelaki seorang. Dan Bunda bawa kereta masa tu sebab anak Bunda lelaki tu dia kata dia nak beli kaset nasyid ke apa entah. Sebab malam tu dia tengok nasyid. Jadi kebetulan ayah dia entah macam mana tak nak ikut. So Bunda bawa kereta. Masa dalam bawa kereta tu tiba-tiba rasa macam senyap aja. Bunda pun tanya ke adik Bunda, Ani Hadiah. Adik mana? Ada? Bunda rasa macam tak best. Tapi pergilah. So pergilah nak beli barang ni. Dia nak beli nugget ke dekat satu supermarket. So pergi nak cari nasyid tu tak ada, pergi nugget. Tapi pasal Ahad petang, so barang banyak tak ada. So belilah apa yang ada. So dalam perjalanan nak balik tu isi dalam troli. Isi barang dalam troli tu, dia tolak troli, Bunda pun ikut. Lelaki tu kan Ilman. Tolak. Dia sampai dekat kereta. Kebetulan kereta Bunda duduk situ, belakang tu tak ada kereta, so ada space banyak. So Bunda pun nak buka bonet. Dia nak nangis. Bila sampai dekat bonet tu, tiba-tiba Bunda nampak dia boom, terkulai jatuh. Allah, masa tu Ani kata, "Mak, adik." Masa tu Bunda pun terus tengok dia. Jantung dia senyap. Tak ada nafas. Bunda pun terus buat CPR. Tarik nafas. Tapi dalam masa beberapa minit tu macam habis. Masa tu orang datang, panggil doktor. Tak apa, saya doktor. Bunda pun Pak Mam tak boleh. Maka seorang lelaki tu pun datang. Bunda pun angkat, duduk dia kat belakang. Orang tu bawa kereta pergi ke pusat perubatan. Sampai di sana, doktor tu pun buat CPR, keluar balik makanan yang dia makan semua tu. Masa tu ayah dia baru datang. Masa tu masuk dalam kereta. Masa tu Bunda bawa kereta, Bunda dah rasa dah tak ada dah anak Bunda ni. Masa tu Bunda bawa kereta, ayah dia kat belakang riba adik dia. Masa tu Bunda cakap dah, "Ani Hadiah, adik dah tak ada. Rasanya Allah pinjamkan ahli syurga 11 tahun setengah kat kita. Adik dah tak ada. Tapi Allah beri Bunda kekuatan boleh bawa kereta. Bayangkan daripada Kajang sampai ke UKM, pergi sampai dekat casualty tu, masuk. Dia orang risas lagi. Masa tu Bunda ingat lagi, tak boleh cakap dah, tunggu. Tapi Bunda gerak hati sebagai ibu dah rasa tak ada. Masa tu doktor tu datang, cakap, "Ayah dah tak ada." Masa tu lah Bunda breakdown. Dan memanglah semua nak buat postmortem, pengarah dekan semua ayah buat postmortem. Tapi masa tu Bunda kata tak apa, tak payah tahu sebab pada Bunda Allah pinjamkan macam Allah dah cabut plug. Macam mainan atau ayat elektrik, plug dah cabut habis. So Bunda buat balik banyak tu, tak payah lalu mau curi pun pasal ialah dia orang tahu benda berlaku macam tu. Balik rumah, bayangkan keluar rumah pukul 4 petang, pukul 9 balik rumah bawa jenazah. 5 jam. It's a short time, Allah mengetahui. Dan Bunda tidur malam tu, pukul 3 Bunda bangun. Tak pernah rasa nikmat tahajud macam tu, rasa dekat dengan Allah. Pasal masa tu kita tak ada siapa-siapa. Ayah dia pun tak boleh tolong, tak ada siapa boleh beri ketenangan, Allah saja. So bayangkan bila besok mandi jenazah, orang datang mesti ingatkan Bunda pingsan. Tetapi Allah izinkan Bunda boleh pakai telekong, jom terus jenazah. Dan bila tanam kat kubur pun Bunda tenang. Bunda cakap dengan anak Bunda, "Ilman, Mak masuk Ilman kat taman syurga."
Kenapa Bonda boleh redha macam tu, ya Allah? Bukan Bonda kuat, tetapi ya Allah beri latihan pada Bonda. Dekat 9 tahun latihan. Apa latihan tu? Allah izinkan Bonda berjumpa kaset Tok Guru Ni Aziz. Hari-hari Bonda dengar pasal akhirat, tentang pilihan raya kehidupan. Bila akhirat kita mati, masuk kubur, taman dia, taman syurga, kawah neraka. Bila anak kita meninggal, nanti akan ada macam kita pergi ke negara, ada sampai ke airport tak ada pergi, ada orang tunjuk kan nama, macam itulah. Kalau anak kita meninggal, kita redha, nanti dia akan tunggu kita. Maknanya Bonda sentiasa dengar agama. 9 tahun Allah didik supaya mata kita dia fokus nampak akhirat. Nampak dunia ni sekejap kita lalu. Kalau tak happy ke, kalau sakit sekejap aja. Kalau orang buat kita sekejap aja. Kalau susah macam mana sekejap aja. Sebab akhirat tu panjang sampai akhir, you all. Rupanya Allah beri didik Bonda 9 tahun. Jadi bila Allah beri cubaan macam tu, baru Bonda nampak Allah. Jadi bila masuk anak pun Bonda tak dapat kubur. Bonda nampak taman syurga. Dah nampak mungkin anak Bonda dah nampak syurga. Dan Bonda cakap, kalau anak laki-laki Bonda belum tahu masuk syurga. So Bonda cakap dengan anak-anak semua ni, Allah beri pinjam ahli syurga. Allah nak mudahkan mak. Dan anak Bonda tu, you tahu tak macam mana Allah nak buatkan kepedihan tu kurang. Allah jadikan anak Bonda Hilman tu dia tak pandai sangat. Dia rupa paras sangat handsome, tetapi dia global delay. Otak dia tak pandai baca. Dia tak pandai baca, Bonda buat macam-macam. Buat sekolah dah, Bonda sampai sponsor cikgu belajar kat kelas Zoom mengajar. Cikgu yang belajar tu ajar budak lain boleh baca, anak bandar pun tak boleh baca. Rupanya Allah kata dia tak perlu baca. It does not need to read. Jadi Bonda masa tu tak faham ya kan kita mesti pandai belajar baru boleh hidup. Bonda punya susah hati anak Bonda ni nak kahwin dengan siapa, kalau Bonda mati macam mana. Dan hari sebelum dia meninggal tu ada convocation kat UKM. Bonda duduk sebelah kawan Bonda. Bonda cakap dengan dia, masa lama tunggu kan, I got a son. Bonda risau anak Bonda ni, kalau pasal ni hati dia orang pandai belajar, aku jadi doktor, nanti dia orang kahwin, siapa nak jaga adik dia? Kalau Bonda dah tak ada, siapa nak jaga dia? So apa ni sekawan kata? Dia kata, oh ya, don't worry, you will outlive him. Maknanya dia akan mati sebelum Bonda. Esok tu dia meninggal. Subhanallah. Maknanya bayangkan kalau kita ada anak yang kurang upaya dari segi belajar, Allah ambil dia. Jadi memang Bonda susah hati, tapi in a way Bonda macam rasa lega. Bukan Bonda tak boleh bayang kalau dia ada masalah pembelajaran macam tu, besar macam mana, dia tak reti sangat. Dan Bonda pun maknanya occupy masa Bonda nak menjaga dia. Rupanya Allah kata no. Allah Bonda nampak hikmah. Allah beri anak yang kurang upaya macam tu. Allah beri anak yang meninggal supaya Bonda faham. Rupanya Allah nak jadikan Bonda orang macam ni, yang menyeru pada masyarakat pada kebaikan, untuk redha supaya Bonda alami. Bila Bonda alami, Bonda bercakap dari jiwa, you all boleh faham, boleh rasa. Bukan Bonda saja nak dakwah saja, tapi nak you all faham bahawa apa yang Allah buat semua paling baik. Itulah Bonda rasa syukur. Dan tak cukup macam tu, Alhamdulillah Bonda Allah sedang. Mana Bonda tak ada anak laki-laki. Bila izin Dr. Atia dapat anak yang ketiga, dapat anak laki-laki, kita gembira. Tapi Allah izinkan dapat tak sempurna pula otak dia. Bila scan, otak dia air banyak dan tempat untuk melihat tak ada kat situ. Bonda dah tahu masa tu dia lahir akan buta, tak nampak. Bayangkan Bonda rawat mata orang sejak 87. Tapi bila dapat cucu tak dapat melihat. Bayangkan. Tapi subhanallah, Bonda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bonda boleh terima rasa benda Dr. Atiyah pun boleh terima. Syukur. Sebab itu penting you all. Kita jangan didik anak-anak kita untuk pandai saja. Didik anak-anak untuk tauhid pada Allah.
untuk sayang Allah, sayang Rasul, untuk fokus akhirat, untuk tak sabar nak kembali rehat. Bila kita mati, kita rehat. Bila hidup ni penat, orang mukmin ni kita rehat. Bila kita mati, masa kita hidup tak payah rehat. Dia Aziz kata, siapa yang rehat masa dia hidup, dia tak boleh rehat masa mati. Siapa yang penat berjihad di jalan Allah masa hidup, insya-Allah pada mahsyar dia lebih mudah daripada solat 5 waktu. Dia tak perlu macam orang lain. Sebab itu ya Allah, semua menyeru ya Allah. Redha hamba takdir Allah beri. Redha sangat. Niat nak jadi orang baik. Niat nak jadi orang taat. Niat fokus pada akhirat. Sebab tu bila anak dah cacat macam tu, tapi Alhamdulillah kami satu rumah menganggap satu rahmat hadiah untuk kita sentiasa mensyukuri anak-anak yang sihat, sentiasa yakin bahawa takdir di Allah. Kita tak buat, makhluk Allah yang buat. Anak datang daripada Allah melalui kita. Allah pilih Ustaz Istimewa Muhammad ni. Dan lepas 2,5 tahun meninggal pula Muhammad, subhanallah. Jadi cucu bonda laki-laki, anak laki-laki Allah ambil dengan baik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itulah ya Allah, kalau kita rasa hidup ni susah sebab kita salah cara hidup kita. Kita merasakan sesuatu tu kita tak redha. Okey, jadi boleh nak sebut apa-apa, kita ini selalu kalau susah hati sebut apa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku tak ada daya upaya ya Allah, Engkau segala-galanya ya Allah. Sebab itu bila kita sebutkan dosa kita ni, kalau merasa kita kan keberadaan diri, so kalau kita ego, kalau bonda kata, macam mana saya doktor, suami doktor, anak tak pandai, macam mana saya rawat mertua, anak cucu saya tak nampak, itu kita merasa diri. Tapi Allah yang buat. Jadi apa Allah beri kita terima, syukur. Fokus pada yang baik saja. Dapat tak you all? Okey, banyakkan zikir. So ingat hidup ni semua pilihan. Dan apa berlaku, kita cara kita melihat, kita pilih kata mana kita nak pilih. Sebab tu kalau kita pilih cara kita bercakap, perkataan kita sebut, fikiran kita ubah. Tengok kisah bonda ni, apa yang berlaku, bonda pilih untuk fikir ahli syurga. Perkataan sebut terima saja. Lepas tu berubah dalam ni, kat luar diubah. Okey, jadi bonda nak summary macam ni. Mesti ingat, hidup ni you all ada 4 cara. 1, hidup berlaku pada kita. Itu kita bangsa kehidupan. Orang macam dia mengeluh, merungut, sakit hati, marah, benci, rasa mangsa dan tidak mahu ambil tanggungjawab, banyak alasan. Ini orang mangsa. Orang duduk basement susah. Yang kedua pula, dia tak mangsa tapi dia rasa dia semua, dia ego. Hidup berlaku dari aku yang buat, aku belajar kuat, aku didik anakku, aku hantar anakku tuition, aku yang buat strategi, aku yang marketing, aku yang terror, aku yang kreatif, aku jadi macam ni, aku yang terror. Orang macam ni akan kecewa you all. Bahaya, senang timbul ujub dan riak. Jauh, na'udzubillah. Yang bagus lagi lah, hidup berlaku dari saya. Kita jadi alat saja. Apa saja Allah lakukan, kita alat. Kalau kita beri orang makan sedekah, bukan duit kita. Sebab kita dapat duit pun kalau kita kerja, kaki tangan Allah beri. Maka kita jadi alat. So kita tak rasa berjasa. Akan tenang, akan ikhlas, senang ikhlas. Tapi yang bonda nak sebut yang paling best ialah hidup berlaku seolah-olah saya melakukan kehidupan ini, dan apa yang berlaku pada saya ni, saya nak izinkan, nak usahakan supaya beri impak besar pada orang lain. Maknanya you all, kalau you all di luar sana ada masalah, tiba-tiba you dapat atasi masalah dengan mengamalkan Ustaz Redha atau +6, you tak nak simpan saja, you share, beritahu orang. Jangan malu nak menunjuk kelemahan kita. Orang yang paling rugi, orang yang tak nak menunjuk kelemahan, nak tunjuk dia terror saja. Ini penat orang berlakon. Kita nak apa berlaku kita, pada kita jadi contoh pada orang lain, jadi sumber inspirasi pada orang lain. Maknanya kita bukan hidup untuk diri kita, besar impak kita. Okey? So ini mental model kita nak. Dan fahamlah, setiap kali kita redha, kita akan bertambah baik, kita belajar. So bonda nak
fix sekali all tentang apa beza antara redha dan pasrah. Bila kita redha, that means kita actively buat something yang to make us better. Tapi kalau pasrah, tak apalah, macam kita give up, passive. Okay, so redha is active, we become better. Kan, macam bunda redha dengan anak bunda meninggal, bunda pun terus nak jadi lebih solat taat lagi, banyak lagi, pasal lebih fokus pada akhirat. Something happen to you, you makin dekat dengan Allah, ya, itu kita berjaya. Tapi kalau something happen, pasrah, let go, give up, nasib lah, itu we don't want that. Okay, baik, untuk homework, bunda nak you all tulis satu perkara yang you all tak redha. Nombor 2, tulis apakah langkah you akan lakukan untuk menentukan daripada peristiwa yang tak redha itu menjadikan anda orang yang lebih dekat dengan Allah, lebih baik akhlaknya, dan macam mana anda nak mengubah pemikiran, perkataan dan perbuatan anda untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Okay, so dengan kapsul yang terakhir, blok terakhir redha ini, bunda sangat-sangat berdoa apa yang berlaku pada kita itu dari Allah, dan setiap berlaku kita melihat pada pencipta, bukan pada peristiwa atau ciptaan itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.